Umpamanya, alasan penghakiman antaranya mendakwa kajian semula pemberian khas yang dibuat selepas 2021 menyalahi undang-undang dan tidak rasional, dan malah mengaitkan kesilapan besar yang dibuat oleh kerajaan sejak 1974. Ini bermakna kerajaan persekutuan di bawah Marhum Tun Abdul Razak, Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir sehingga sekarang, kerajaan negeri di bawah Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Stephens sehingga sekarang, ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam kerajaan dahulu sejak 1974 sehingga sekarang, semuanya diputuskan sebagai terlanjur, illegal, irrational, procedurally improper dan mengabaikan tanggungjawab kepada negeri Sabah. Ini satu keputusan yang sangat serius dan sebab itu saya harap ahli-ahli parlimen semuanya membaca alasan penghakiman. Kerana ini berbeza, saya tekankan. Saya tidak mahu ini jadi polemik politik dalam soal 40%. Kerana itu tidak dirayu. Tetapi kenyataan-kenyataan yang kita anggap tidak selaras dan tidak tepat harus dirayu. Kalau tidak, tanpa rayuan ini bermakna hukuman ke atas kerajaan di bawah pimpinan Tun Razak, kerajaan persekutuan, sejak 1974, semua anggota kerajaan dan Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Stephens, sejak 1974 di Sabah, semua kerajaan, semua parti yang terlibat. Jadi saya harap ini diikuti kerana pada hemat kita, boleh kita teruskan rundingan, malah rundingan telah diadakan. Mungkin prosesnya boleh ditanya, dipersoal, tetapi bagi dalam pendapat kita, proses rundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah bagi mengkaji semula kadar pemberian khas telah dilaksanakan. Ya. Terutama setakat yang saya ingat, malah di masa Bera jadi Perdana Menteri sekalipun sudah dinaikkan, mana naik setelah berunding. Ya. Dia bukan naik unilateral. Tapi saya tidak boleh menjawab secara terperinci selain daripada kerajaan Madani sekarang. Kerana peringkat teknikal seperti mana surat yang dihantar hari ini untuk memulakan, laporan itu akan dibawa ke jawatankuasa teknikal tertinggi di bawah yang dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri II. Kemudian baru diangkat lagi kepada mesyuarat MA 63 yang saya pengusikan bersama hadir anggota utamanya, Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Bagi kita adalah sah dan selaras dengan peruntukan 112 di Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebab itu persetujuan Sabah menaikkan kadar pada tahun 2022 semasa Bera 125.6 juta. Dan sekarang bila kita teruskan dengan pemberian khas 600 juta, itu dipersetujui sebagai interim dan dipersetujui belum muktamad oleh kedua-dua dalam konteks ini Sabah dan Sarawak. Dan ini platformnya ialah Majlis Tindakan Perjanjian Malaysia 1993. Itu yang diputuskan. Baik. Jadi untuk sekarang kita tentu boleh menyegerakan
Tapi yang dipetikai ini ialah bahawa keputusan menghukum Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri, maknanya seluruh ahli parlimen dari 1974 dan ahli Dewan Negeri di Sabah sejak itu tidak. Apa yang kita lakukan yang menyebabkan saya menjelaskan ya, terkeluar daripada 40% ni ya, soal hasil 10 bilion, perbelanjaan 17, itu tidak bermakna kita pertikai 40%. Saya nak tunjukkan pandangan bahawa kita abaikan itu tak tepat kerana Sabah mendapat peruntukan tertinggi. Ya, 17 bilion dan umpamanya perjanjian ME 63 menetapkan kawal selia bekalan elektrik mesti menjadi milik Sabah. Maka kita dah serahkan pada Januari 2024. Tetapi walaupun dia jadi milik Sabah, kita masih tetap menyediakan 1.2 bilion ringgit kerana keperluan elektrik Sabah. Begitu juga 765 juta ringgit untuk projek talian penghantaran Southern Link. Ya. Boleh dipertikaikan ini sebagai tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, tapi Kerajaan Persekutuan ada pilihan, ada keutamaan. Banyak negeri-negeri lain yang punya masalah. Jadi begitu juga dalam keputusan memasang solar hybrid madani untuk kampung-kampung seluruh Malaysia, kita mulakan di kampung-kampung di Sabah. Bekalan air bersih 1 bilion ringgit sudah disediakan. Projek sambungan kabel dasar laut madani Salam dibangunkan SKMM sepanjang 3,100 km, kos 2 bilion ringgit. Dan lebuh raya Pen Borneo. Tan Sri betul, saya memilih menyebut ini nak membedakan di antara proses rundingan yang mesti diteruskan dalam kes yang pertama iaitu 40% yang dimulakan dan sekarang ditingkatkan dengan kenyataan pengabaian yang kita tidak boleh terima sama sekali ataupun keputusan yang mengatakan kita telah mengedepikan perlembagaan negara. Ya, mana semak perlembagaan itu diketepikan. Satu keputusan yang mesti dirayu kerana kita mengharapkan ianya dibatalkan oleh Mahkamah Atas dari sudut tuduhan keras kepada semua kerajaan sejak 1974. Baik, saya jemput Paya Besar. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya masih ingat pagi 11 November ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab dalam sesi PMQT. Bayangan telah dinyatakan pagi itu seolah-olahnya macam kerajaan akan membuat rayuan keseluruhan kepada keputusan 17 Oktober Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Tetapi apabila selepas mesyuarat khas berakhir, keluar kenyataan daripada Perdana Menteri mengatakan kerajaan tidak membuat rayuan ke atas 40%, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan. Kerana ini sebenarnya menunjukkan bahawa kerajaan madani sentiasa menjaga hak rakyat Sabah yang terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tahniah Yang Amat Perdana Menteri. Cumanya saya teliti jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi mengatakan pihak pemenderaan akan menghantar surat kepada negeri Sabah untuk memulakan rundingan 40% hasil. Namun seperti mana yang kita ketahui ketika ini Sabah sedang dalam proses pilihan raya dan justru itu siapa sebenarnya Kerajaan Persekutuan berunding dalam tempoh ini, dan yang keduanya adakah rundingan yang dibuat nanti akan diputuskan melalui platform mesyuarat Majlis Tindakan MA 63. Terima kasih Tan Sri Ketua. Tan Sri Ketua, terima kasih Pak Yang Besar, memang betul. Tapi bahawa kerajaan sekarang ini kerajaan sementara, interim ya, caretaker, maaf. Tetapi kita tidak mahu
dianggap melengah-lengahkan. Proses telah berjalan. Sekarang sekurang-kurangnya Ketua Setiausaha Perbendaharaan menulis Bersatusan Kerajaan Negeri mengatakan boleh mula berunding soal-soal teknikal termasuk apa yang disebut oleh dalam penghakiman. Kemudian dalam jatuhkan teknikal tentunya dibincangkan bahawa untuk rujuk pada Menteri Keuangan, Ketua Menteri dan Jemaah Menteri tentunya tunggu sehingga selesai pilihan raya dan kerajaan baru dibentuk. Tapi saya tidak fikir ia menghalang perbincangan teknikal terlebih dahulu untuk memudahkan perundingan. Tetapi sebab itu saya terima kasih banyak besar kerana menekankan perbezaan ya di antara dua isu ini. Ada orang cuba kaitkan, tapi tidak tepat sama sekali. Apakah kerajaan boleh berdiam bila dikatakan kita telah bertindak unconstitutional sejak 74? Satu. Apakah boleh dia tafsir, boleh kita diam dan tidak membatalkan, to expunge rekod yang menyatakan illegal, irrational, procedurally improper or disproportionate. Ini belum pernah berlaku dalam keputusan mahkamah sebegitu keras dan melibatkan seluruh pembuah kerajaan sejak dahulu. Tanggungjawab kita ini akhir adalah sebagai satu negara ya, menjaga hubungan baik antara negeri dan persekutuan. Ya. Dan kalau ada kegelisahan yang menusabah, kita harus dengar dan cuba selesaikan. Ada pihak yang lebih rasional yang sedia menggatur rundingan. Sebab itu kalau menjawab, rundingan itu boleh diadakan bila hubungan itu baik. Dan kalau boleh saya sambung, cari kerajaan negeri yang ambil sikap yang agak lebih positif. Jadi rundingan itu lebih baik dan lebih cepat.